Okey, dalam satu kotak ni ada berapa dan berapa lama tahan. Okey. Dalam satu kotak ni ada 30. Ikut kalau kita ambil setiap hari satu, dia tahan 30 hari. Untuk beginner yang baru kenal dengan produk ni, yang baru nak bagi dia adapt ke dalam badan kita, you all ambil setiap hari. Tak payah ambil sehari 2 kali, setiap hari. Dengan ni 500 mg ni, setiap hari sehari sekali je you all ambil. Waktu bila kau sesuai, waktu malam kalau boleh, supaya dia rehat badan you all masuk dalam tu. Kalau you all nak ambil waktu siang, pastikan sebelum you all breakfast perut kosong. Okay, dia memang bagus sangat. And kalau siapa yang hantu kopi macam saya duk minum langgak kopi, make sure that you ada gap. Aku pun kadang tak ada gap. Kalau tak ada gap, sayanglah benda ni. Okay, benda mahal-mahal kan. Okay, buka dia, senang dia dilute je. Tak usah campur dengan air apa semua, direct dengan atas lidah you all. Kalau bawah lidah ni, kan nerve kita banyak macam jangan buah. Saya nak tekankan ada produk yang macam ni, dia akan melekat kat apa kita punya lidah, dia jadi ketui. Aku cukup geram macam tu, aku dah tui. Okey. Apa function dia? NMN ni dia reverse aging. Bila kita sebut reverse aging, maksud dia ialah dia bantu kita bertenaga, bangun kita rasa cergas. Okey, saya macam saya dah tak semayang duduk dah. Saya masa sleep disk saya tu, saya terpaksa semayang duduk. Saya consume ni regularly, alhamdulillah. Okey, lepas tu apa dia lagi? Memanglah NMM, dia akan pi ke kulit kita. Kita akan nampak lebih muda, kulit kita lagi cantik. Okey, so siapa yang ada jeragat apa semua, dia bantu daripada dalam. Indirectly. Kita tak boleh kata, oh dia fokus confirm untuk jeragat. Tak ada. Tapi NMN ni, dia bantu untuk mencerahkan wajah kita kepada kulit asal kita. Maksudnya kalau muka hang, kulit hang macam Intan terpilih macam cerita dalam P. Ramlee dulu, hang takkan boleh jadi kulit macam muka Snow White lah. Faham tak je? Kadang-kadang tak logik lah. Oh, dia tu yang jual kulit dia putih melepuh. Hang kulit hang dah macam tu, takkan hang nak jadi macam Snow White. Dia akan pi kulit hang balik yang tanpa kulit hang kena jelaga. Faham tak? Dia takkan jadi hang Snow White. Kadang orang tanya soalan itu, aku pun tak tahu nak jawabnya. Jawab terang-terang lah. Orang tua ni kan dia jenis terang abang. Yang takkan jadi Snow White. Dia akan jadi kulit kita yang tu. Kulit kita nampak bersih. Kulit kita nampak sekata. Kulit kita nampak sihat dari dalam. Kulit kita nampak lembap. Faham tak? Kulit kita akan nampak segar. Walaupun saya tidur. Tengok tak saya tidur berapa jam? Semalam saya tidur 2 jam. Maksimum 4 jam. 24/7 macam tu dia bekerja. Dengan tak cukup tidur, dengan travel, dengan bekerja tak tentu, kalau kopi non-stop 20